Okey, kini kita bersama dengan Saiful Apek, salah seorang yang juga berlakon dalam filem Rock O. So, apa khabar bang? Baik, Alhamdulillah. Okey bang, abang boleh ceritakan sikit abang punya watak dalam filem Rock O ni? Watak saya mungkin sub karakter ataupun sub plotting lah dalam cerita ni, untuk carry cerita ni sendiri dalam menguruskan kumpulan Rimba Bara ni. So secara langsung saya menjadi pengurus sementara. Abang Mamat ni, dia percaturan dia akan letakkan sesuatu watak tu to be out of the box, atau mungkin the other side of the real character yang selalu saya bawa selama ni. And Alhamdulillah saya rasa benda tu sampai lah. Okey, so filem yang sebelum ni lebih kurang dalam 8 tahun lepas kan. So macam sekarang ni abang berlakon dalam filem sequel dia. So macam ada masalah tak, macam nak kena check balik ke yang filem dulu macam mana cerita dia, benda semua ke, ada tak macam tu? Macam saya punya penampilan dalam filem Rock O ni sendiri pun tak ada kena-mengena langsung dengan Rock yang sebelum ni. Tapi mungkin Abang Mamat memberi kepercayaan tu pada saya, sebab bash Rock tu memang saya lalu pun benda tu. In fact saya rasa ramai lagi lanak-lanak artis yang memang tunggu je offer daripada Abang Mamat. Dan saya rasa macam Abang Mamat, saya tengah ngantuk dia suruh mengantar lah. Itu saya rasa memang tak ada apa-apa yang berat bagi saya sampai saya kena buat homework atau any studies about Rock yang the previous one lah. So daripada 5 bintang kan, berapa bintang abang bagi untuk filem Rock O ni? Saya bagi 5.5 tau. Ada setengah lagi Abang Mamat hutang saya. Best. Okey, so itu cerita pasal Rock O, dan kita nak cerita sikit pasal perkembangan terkini. Apa yang sekarang ni abang tengah buat? Perkembangan terkini saya aktif berinstagram lah, dekat alias Saiful Apek. Sebab saya rasa hobi saya yang terbaru ni lebih pada fotografi, yang sebenarnya minat saya daripada sebelum saya terjun dalam bidang ni. Sebab saya habis sekolah dulu, saya dah terus bergiat dalam bidang fotografi secara serius. Ada banyak lagi filem-filem yang akan datang untuk tahun ni. Untuk you guys out there, thanks a lot for all your support. Okey, sebut pasal Instagram kan, kalau macam kita tengok kat dalam tu ramai orang kata keluarkan gambar-gambar, macam abang banyak keluarkan gambar pemandangan, dan abang pernah cakap sendiri yang dalam Instagram tu abang takkan letak sangat gambar-gambar abang kan. Abang akan letak apa yang abang lihat kan. So macam ada tak dipanggil untuk orang kata untuk promote satu tempat ke apa semua ke dalam Instagram abang? Okey, firstly memang saya, sebab kita ada banyak social network sekarang, laman-laman sosial. So macam Facebook sendiri, saya punya fan page sendiri itu saya memang muatkan lebih kepada fan base punya aktiviti. Tapi macam Instagram ni, saya rasa saya pilih media Instagram ni untuk salurkan hobi saya. You see what I see. InsyaAllah satu hari nanti saya akan buat outing lah bersama fans, dengan sama ada diorang in the industry or without. Dan ada juga yang cuba-cuba merisik-risik dalam lama-lama saya untuk fotografi pelancongan. So saya nak pertimbangkan dulu, sebab saya rasa saya masih dalam proses belajar lagi. Saya rasa saya masih boleh work things out. Macam kita tengok Yuna sendiri pun dah ada satu media untuk dia untuk fotografi. So basically saya rasa saya looking forward lah untuk peluang-peluang macam tu.